Selangor dan Kuala Lumpur mencatat jumlah kehilangan pekerjaan tertinggi pada bulan Mac. Dengan keadaan perang dan ekonomi sekarang, kalau esok tiba-tiba kita dibuang kerja, berapa lama kita boleh survive tanpa gaji? Kadang-kadang bila tengok ada duit dalam bank, ramai yang rasa selamat, rasa selesa. Tapi hakikatnya tuan-puan, duit tu macam burung. Hinggap sekejap, lepas tu terbang keluar balik. Setiap bulan kita kerja penat-penat. Bila gaji masuk, rasa lega. Tapi hujung bulan yang tinggal cuma kosong. Bayangkan 10 tahun bekerja, tapi bila ditanya berapa aset sebenar yang kita dah ada, ramai yang terus terdiam. Saya pernah jumpa dua orang dalam situasi berbeza. Seorang yang jenis simpan duit, setiap bulan simpan duit. Tapi bila tak cukup, dia guna balik duit simpanan tu. Tapi seorang lagi setiap bulan simpan emas sikit-sikit. Walaupun kadang-kadang ada masalah kewangan, simpan emas dia tetap jadi keutamaan. Nampak simple je tuan-puan, tapi selepas 5 ke 10 tahun kemudian, beza mereka ni macam langit dengan bumi. Sebab itu pakar kewangan sarankan sekurang-kurangnya 10% daripada simpanan kita tukar kepada aset emas. Emas ni bukan sekadar simpanan tuan-puan, tapi emas adalah benteng kewangan. Tak mudah dicairkan untuk dibelanjakan. Orang yang simpan emas ni bukan nak kaya cepat, mereka cuma tak nak jatuh miskin. Jadi persoalannya hari ni, tuan-puan nak tunggu lagi atau nak mula sekarang? Sebab keputusan kecil hari ini akan tentukan kehidupan kita 5 ke 10 tahun akan datang. Jadi semoga perkongsian saya bermanfaat. Yang nak saya bantu step by step untuk tuan-puan mulakan simpanan emas pertama tuan-puan bersama dengan Papi Cool. Boleh tulis isi borang saya dekat bawah, saya bantu sebaiknya. Assalamualaikum.